Penggunaan tenaga yang banyak akan memberi kesan kepada pembakaran kalori yang tinggi. Pembakaran kalori juga akan berlaku ketika melakukan aktiviti rutin wajib di rumah, terutama bagi kaum wanita suri rumah. Aktiviti harian di rumah yang melibatkan pergerakan fizikal dapat memberi banyak manfaat kepada kesihatan tubuh badan. Info kesihatan kali ini akan berkongsi tentang 5 aktiviti di rumah yang banyak membakar kalori. Antara 5 aktiviti yang anda boleh lakukan di rumah untuk membakar kalori ialah: yang pertama, mencuci perkakas dapur. Aktiviti mencuci perkakas dapur seperti kuali, periuk, pinggan dan cawan dapat membakar sekitar 160 kalori dalam tempoh 30 minit. Rutin selepas membasuh pinggan iaitu mengeringkan dan menyimpan pada tempat asal akan membakar sebanyak 105 kalori. Jarak tempat juga mempengaruhi jumlah kalori yang dapat dibakar. Semakin jauh jarak kawasan aktiviti ini, semakin banyak kalori yang dibakar. Kemudian, melakukan aktiviti seperti mop lantai. Mop yang dimaksudkan adalah pembersihan yang mendalam di semua kawasan lantai rumah. Aktiviti ini dapat membakar sebanyak 400 kalori sekiranya dilakukan selama 60 minit. Ia bergantung kepada luas kawasan rumah. Sekiranya rumah anda mempunyai 2 tingkat atau lebih besar, kalori dalam badan akan lebih banyak dibakar. Kalori juga dapat dibakar dengan mengelap. Selain daripada membersihkan kawasan rumah, mengelap tingkap rumah dan perabot juga dapat membantu membakar kalori. Sekitar 160 kalori dapat dibakar sekiranya aktiviti ini dilakukan selama 30 minit. Jumlah perabot yang dilap dan dibersihkan akan mempengaruhi banyak kalori yang dibakar. Yang keempat, berkebun. Aktiviti ini sesuai dilakukan oleh suri rumah yang mempunyai minat kepada tumbuh-tumbuhan. Berkebun dapat membantu pembakaran kalori berlaku sebanyak 300 kalori selama 60 minit. Aktiviti ini memerlukan banyak tenaga, terutama apabila dilakukan pada waktu pagi. Menanam pokok atau tumbuh-tumbuhan juga dapat menambah proses pembakaran kalori sebanyak 250 dalam sejam. Yang terakhir, dekorasi rumah kediaman. Aktiviti harian menghias kediaman rumah membantu tubuh badan untuk membakar kalori. Dekorasi dalaman ruang tidur, ruang tamu dan dapur dapat membakar kalori sebanyak 167 kalori dalam tempoh 30 minit. Manakala, perubahan tempat perabot rumah dapat membakar 100 kalori dalam tempoh masa singkat iaitu 10 minit. Walau bagaimanapun, semua aktiviti yang telah dilakukan ini perlu disertakan dengan pola pemakanan yang sihat iaitu mengamalkan defisit kalori. Semoga info ini dapat memberi manfaat kepada semua. Selamat mencuba.